سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم معلم سليمان علمنا، اللهم مفهم إبراهيم فهمنا، ففهمنا سليمان وقل آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبل يسبحنا وطير ولنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون، يا رب إبراهيم، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah taala telah mengampuni kepada kuliah syahadat kita jauh dari mampu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebagai manfaat pemahaman dan iman Islam, dan juga dizahirkan rasa cinta dan kasih rindu serta sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat, masukkan kita ke dalam kerajaan Allah Taala dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan berhisab. Dan amin ya rabbal alamin. Surat 57 Al-Babul Hajj Asyar fi Fadilatil Masajid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Babul Hajj Asyar fi Fadilatil Masajid. Bab yang ke-11 pada menyatakan kelebihan fadilat. Fadilat itu kelebihan ataupun kemuliaan al-masajid, masjid itu yang taksir. Jadi masjid sini satu dia masjid kan. Jadi kelebihan segala masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Artinya sesungguhnya meramaikan. Ya'muru di sini meramaikan, maknanya mengimarahkan. Hanya sesungguhnya mengimarahkan segala masjid Allah Taala itu orang yang beriman dengan Allah Taala. Maknanya tidak ada orang yang mahu mengimarahkan Allah Taala, rumah Allah Taala, melainkan berpunca daripada iman. Jadi orang yang beriman saja yang mahu mengimarahkan rumah Allah Taala. Jadi orang lain tak beriman. Kalau tak datang ke masjid, beriman juga. Tapi beriman yang keadaan yang macam mana? Iman yang taklid ke? Dia ada iman ke? Iman ikut-ikutan ke? Iman awam, pakai iman awam. Dia ada orang, kita akan mungkin kita lepas. Dia ada konsep iman taklid kan. Kemudian dia ada iman ilmu yakin kan? Kemudian dia ada iman ilmu yakin. Dia jadi iman kepada haqqul yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Ainul yakin, kemudian naik kepada haqqul yakin, kemudian kamalul yakin. Jadi haqqul yakin tu orang-orang salih, wali-wali Allah tu haqqul yakin ya. Memang keyakinan yang hak lah. Tapi belum lagi kamalul yakin. Kamalul yakin tu para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam tu. Orang-orang yang kita naik pada tahap haqqul yakin. Tetapi nak pergi kepada iman ilmul yakin, nak pergi kepada ainul yakin, dia kena melalui ilmul yakin, iaitu beramal dengan ilmu. Jadi semua tu beriman, tetapi berimannya beriman yang taklid saja, iman ikut-ikutan kan. Masjid mayang di ada kuliah duduk kita balik kan. Kemudian siapa buat kerja ni ikut syiar ya, lah. Kemudian ada tanda apa dia kotak dia kan. Program kuliah masjid apa dia? Ada tak ada sudah. Dah ada penduduk, tak ada kuliah rumah kan. Biasa itu taklid. Kalau kita tahu konteks itu, kita duduk di mana? Iman taklid kan? Iman awam ke yang ikut-ikutan, ataupun kita dah pergi ke satu peringkat ilmu yakin. Jadi tuan-tuan yang boleh mengimarahkan masjid, hadir ke masjid, duduk dalam kuliah, duduk tak ada kuliah pun balik rumah lambat sebab duduk di masjid. Sebab apa? Kemuliaan masjid itu dah tahu. Kemudian dah merasai kemuliaan masjid itu dengan ilmu yakin, keyakinan ilmu. Kelebihan masjid, rumah yang paling baik di antara segala rumah adalah rumah Allah. Kemudian lepas rumah Allah Ta'ala, barulah rumah kita.
Ada tak ada rumah, kedai kopi ke, tak ada kedai runcit ke, tak ada. Dia rumah kita, rumah Allah, rumah kita. Jadi keluar daripada rumah Allah Ta'ala itu yang terbaik. Jadi kalau rumah kita boleh duduk lama, sedangkan rumah kita nombor 2, nombor 3 yang terbaik, yang pertama, maka rumah Allah Ta'ala di antara rumah yang lama kita nak mengimarahkan, iaitu dengan mengisi ruang masa-masa yang kosong di rumah Allah Ta'ala dengan ibadat kepada Allah Ta'ala di rumah Allah Ta'ala. Sehingga duduk saja pun beroleh pahala dengan i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi abazal masjid, kita i'tikaf masih ni kan, dapat pahala sepanjang itu duduk. Kelebihan. Jadi nak kata apa? Orang yang betul-betul beriman pula dengan ilmu, kemudian dah sampai masuk zauknya, rasa sedap dia nak beramal dengan ilmu. Waktu itu dia dah jadi amalan istiqamah dia, harian dia dah jadi seumpama adat dah dia ni, sembahyang sunat, kemudian masuk pergi ke masjid, kemudian kuliah, dia dah jadi adat. Dia ibadat tapi dah adat tu maknanya kebiasaan. Sampai dia berangkat, dia tinggal, dia jadi tasyuk. Dia dah sampai masuk kepada zauk lah. Zauk ni rasa feel dah orang kata, feel in the blank. Dia kosong, hati dia dah isi kan, isi tempat kosong kan. Dengan rasa zauk nak beramal tadi ni, dia bukan beramal semata-mata dengan ilmu tadi, sebab dia beramal memang dah dengan ilmu. Jadi sah dah, dia tahu sah syarat sahabatan semua. Tapi zauk dia beramal tadi sampai dia tak nak tinggal lah. Ada tuan zauk rasa sedap mengaji sampai tak mau tinggal. Kalau tinggal rasa malas lah. Dia jadi begitu. Dia dah masuk ke tahap satu masa orang itu pada tempat itu dia dah sempat menjadi seperti ainul yaqin. Dia sedap begitulah sanad nisbah. Tapi bukan semua. Ada orang dia buat mengaji tapi sembahyang sunat dia malas itu. Ada orang mengaji malas, sembahyang sunat wajib pula. Ada gitu kan. Dia sembahyang sunat Rasulullah ni. Tahajud tak maklum tapi mengaji dengan tak ada je. Dia macam tu kan. Jadi dalam bab sembahyang sunat, dia ni dah seumpama orang yang masuk zauk, seronok lah dia kata. Itu saya nak bagi perumpamaan ini. Jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang beriman pada Allah Ta'ala saja yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Orang yang macam mana? Orang yang dah sampai zauk, seronok duduk rumah Allah Ta'ala. Yang ni yang kata sekurang-kurangnya kata iman yang elok itu, dia masuk pada iman yang nama ainul yaqin dia. Ain dia tu yakin dengan dia buat tu. Keadaan yang beramal tadi ni, beramal yang memang rasa tak boleh nak tinggal. Dia sampai begitu. Kata nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tak klik dia ikut dia, teruyung, habis-habis balik itu je dah. Kemudian kalau tak perlu Allah Taala, Allah Taala dia pakai ilmu lagi. Dia belum zauk lagi, cinta pada Allah Taala tu belum masuk tu dia lagi, menusuk kalbu ini. Baik, itu dia imarah kaum Allah Taala. Jadi maknanya kalau sampai satu tahap itu, tuan-tuan kita tak berkira dah. Tak siap ke, bukan tak siap ke, apa ke dah. Kalau datang aku dah buka kipas, aku dah buka. Dia tak kira dah. Pasal apa? Ni rumah Allah. Itu kata orang yang beriman tu lah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak kira dah. Dia kata tak siap lambat apa, tak lambat tak. Dia sendiri yang volunteer untuk cepat menghidupkan rumah Allah Taala, sebab dia dah masuk pada satu tahap ainul yaqin lagi. Tapi itu dia punya ringkasan kita nak tahu. Diriwayatkan adalah pada hari kiamat datang kaum bagi berhenti mereka itu di atas siratul mustaqim, menangis mereka itu, maka dikatakan baginya, lalu olehmu atas sirat. Maka kata mereka itu, kami takut daripada api neraka. Maka kata Jibril alaihissalam, betapa kamu lalu atas Daud? Kata Jibril, kamu ni takut lalu atas sirat. Dulu kamu lalu atas Daud, kamu buat macam mana? Maka kata mereka itu, dengan perahu, kami menaiki perahu. Maka didatangkan dengan segala masjid yang mereka itu sembahyang padanya, masjid seperti perahu. Maka naik mereka itu akan dia, dan lalu mereka itu dengan dia atas sirat, iaitu orang-orang yang mendampingi masjid. Masjid itu akan dibawa datang menjadi bukti dia ni orang mendampingi masjid yang beribadat dalam masjid. Lalu masuklah mereka yang kita ke dalam masjid yang menjadi bukti bahawasanya kita ni beribadat dalam rumah Allah Ta'ala. Dan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya dihasyarkan. Hasyar ni makna dihimpunkan. Hasyar ni makna dihimpun. Padang mahsyar, padang perhimpunan. Kita sebut padang mahsyar, tempat perhimpunan, semakan itu. Maka dihasyarkan, iaitu dihimpunkan segala masjid dunia pada hari kiamat, seolah-olah seperti unta yang putih kakinya daripada anbar, dan tengkuknya daripada za'faran, seolah-olah kata, dan kepalanya daripada kasturi,
dan tali hidungnya daripada zabarjad, dan segala orang yang menutungkan dia, iaitu menyambutnya. Orang begitulah untuk yang dihias jadi orang duk sambutkan, begitulah seumpama dia kata. Dan segala imam menghalau akan dia, dan segala orang yang memeliharakan sembahyang mengikut akan dia. Maka lalu mereka itu pada padang kiamat, maka berkata ahlinya, siapa mereka itu? Orang yang bersama-sama dengan masjid, yang dibawa datang dengan masjid-masjid di dunia ini yang kita beribadat. Lalu orang-orang yang di padang, orang yang duduk di padang kiamat itu bertanyakan pada malaikat, siapa mereka itu? Maka adakah mereka itu malaikat? Siapa mereka itu? Malaikat yang muqarrabunkah? Atau anbiya yang mursalunkah? Maka dikatakan mereka itulah orang yang memeliharakan atas sembahyang berjemaah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan sembahyang jemaah. Tapi hasilnya tak sana esok. Itu cerita dia. Kat sini tak nampak. Tak nampak. Cuma kat sini kita kata Nabi suruh sembahyang jemaah kan. Sampai Abah bin Maktum pun yang buta itu pun Nabi suruh sembahyang jemaah. Ya Rasulullah, aku buta, tak nampak ya Rasulullah, bolehkah aku tak hadir solat berjemaah? Minta izin kepada Rasulullah, bolehkah aku tak hadir solat berjemaah? Kemudian Rasulullah kata, tak apalah kalau gitu, tak ada sembahyang jemaah tak apa. Jadi dia pun balik nak balik. Dalam baru nak jalan tu Rasulullah panggil, mari jap, dengar azan tak? Dengar azan tak? Dengar. Kalau dengar azan, datang sembahyang jemaah. Itu yang buta, yang kita celik, duduk keliling masjid, bukan orang sini, orang tempat lain, tak ada kena-mengena dengan orang sini. Samudra juga, samudra laut sana. Di kampung saya, pintu pagar masjid tu pintu pagar rumah dia. Ambil kuliah tak nampak, jemaah tak nampak, jemaah je nampak. Macam-macam haiwan. Tapi sebab apa? Iman tu lah. Iman tu mana? Iman tu disubuhkan dengan ilmu. Kalau disubuh dengan ilmu, boleh beramal dengan ilmu. Bila beramal dengan ilmu, kata para ulama, dia ada sah batal dia. Orang beramal dengan ilmu ni, kadang-kadang dia jadi batal, kadang-kadang dia jadi sah, kadang-kadang dia bekas sah batalnya, dia tertarik. Sebab dia dengan ilmu lagi, dia masih beramal dengan ilmu. Dia mana baru kata kulit bau. Tapi satu meter pangkat, dia confirm dah jaga benda sah batal. Itu baru dia masuk dunia dalam. Jadi itulah seumpama orang yang tak berasa rumah Allah Ta'ala adalah rumah orang Islam, orang beriman. Maknanya dia tak berasa nak beriman. Itu yang paling takut. Kalau dia tak beriman, lagi tu orang. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, solat berjemaah. Sampai Nabi kata, hendak aku suruh kamu kumpulkan kayu api, pergi bakar rumah orang-orang yang tidak hadir solat berjemaah. Menunjukkan Nabi, dia kata, Nabi SAW beritahu kalau boleh. Maknanya Nabi nak, kalau boleh, tapi Nabi tak suruh lah. Pergi kumpulkan kayu api, kita pergi bakar rumah orang tak mau sembahyang jemaah. Maknanya nak pergi perampat juga solat jemaah. Sahabat yang buta pun Nabi kata sembahyang jemaah. Barang siapa yang mendengar azan, kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia tidak hadir solat berjemaah, fala solata lahu, tidak ada sembahyang baginya. Tidak ada sembahyang tu maknanya tidak ada pahala sembahyang di rumah. Sebab apa? Dia dengar azan dan boleh hadir berjemaah, tapi dia tidak hadir, fala solata lahu, tidak ada sembahyang baginya. Yang ni bukan tidak sah, tapi tak ada pahala, bunyi. Daripada satu sembahyang seorang, kosong. Itu penting solat berjemaah ada. Kalau kita ada anak-anak, pambatlah anak-anak itu. Saya teringatkan bila saya buat solat jemaah, saya teringat mak saya kan, tak pergi sembahyang jemaah ada pedang ke atas paik tu. Bukan tak sembahyang, tak pergi sembahyang jemaah ada pedang ke atas paik tu. Subuh-subuh tu duduk pergi sembahyang. Dulu rumah saya hutan, sekarang tak ada lah. Anak saya kecil dia pun berani dah, tak ada apa rumah banyak lah. Dulu pokok bulu sebelah rumah, dia kata hantu galak. Hantu galak aku jaga aku kita, tapi nak duduk kat rumah lagi takut kat mak, lagi takut kena pedang kita baik, kayu kopi. Pergi tunggu macam apa sembahyang jemaah. Apa pun orang tu didik, dia didik cara orang tu lah. Nak pergi sembahyang jemaah, pergi sembahyang jemaah. Dia tak ada dia ilmu orang tua dia ikut. Apa kesan itu, kesan dia. Subuh kita takut nak gerak anak kita kan. Tak gerak. Siannya. Apa dengan kesan itu, memberi kesan kepada kita. Dia malas bagi subuh sampai sudah. Payah bagi subuh.
Daripada kecil dia tahu kita bergerak sampai dah kan memang biasalah susah bagi kita pun susah bagi subuh. Ya. Tapi rupanya nak jadi pejuang Islam, dia didik bukan waktu umur dah cukup umur. Nak jadi pejuang Islam ni, daripada dia kenal kita, dia kenal Islam, dia kenal itu nak didik dia pejuang Islam. Oh mantap ni woi, ini bawa balik orang nak didik jiwa Islam. Dia pun dah kecil tu, Syekh Abdul Qadir Jalani dia hantar pergi ngaji umur berapa tahun. Dia ajar supaya jangan menipu, didik, tengok hasilnya macam mana hebatnya. Hari itu dah sesuai pada tuan-tuan Allah Ta'ala, anak-anak kita khususnya lelaki ya. Asal dia dah memayis, dia boleh kenal beza buruk dan baik, dia dah boleh kenal kawan-kawan, dia dah boleh kenal beza rumah Allah, rumah sendiri, dia boleh jaga adab, bawa dia ke masjid. Subuh lah, asal sama nak isyak bawa lah. Itu keutamaan kita sebagai kepimpinan keluarga sebenarnya. Tanya tu, mak saya tu lah, abang saya, abang Ipoh duduk di Mesir, dia bawa balik 22 tahun, 20 tahun di Mesir. Balik ada program tak, 3 minggu balik Mesir balik, orang bawa balik peti, orang subuh, rumah atas, pegang kayu tu, subuh, bangkit, rumah atas, bangkit, dia subuh, tak kira menantu tak menantu, ustaz tak ustaz, kata, subuh pergi jemaah. Mudah ni, ada orang tu kata, bangkit subuh, pergi dengan subuh. Lambat, sebab apa? Rupanya tu, kita ni, nafsu ni kalau tak dihambat, tak dihentak, dia takkan jadi. Sampai terberangkat, tak pergi semain subuh, tak boleh. Tak pergi jemaah, tak boleh. Waktu tu tak ada dolar. Waktu kita akan pesan, berak lah. Waktu automatik kita nak bangun. Sampai itu. Kalau boleh gitu lah. Penting solat berjemaah sehingga kesan dia, sehingga di akhirat esok, orang yang akan mengikut masjid-masjid yang memberi syafaat pada orang yang semayang ni, sehingga orang yang semayang Jumaat ni akan mengikut masjid-masjid yang dia hadir. Kita tuan guru kata kita semayang, dan sunat kita semayang di dalam masjid berlainan-lainan tempat kat sini. Kemudian nak semayang sunat lagi, contohnya beranjak lagi, supaya tapak-tapak tu menjadi bukti bahawasanya kita solat. Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sunat. Ini di antaranya semua akan menjadi bukti bahawasanya apa yang kita buat sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu penting solat Jumaat ni, hasilnya kesannya kat sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula masjid itu rumah bagi tiap-tiap mukmin, yakni tempat ibadatnya. Rumah ni, masjid ni adalah rumah tiap-tiap mukmin. Jadi bukan AJK masjid dia nak jaga, bahkan semua orang beriman wajib dia menjaga masjid kerana dia adalah rumah orang mukmin, mempertahankan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi semua orang yang beriman. Rumah sendiri jagalah, rumah Allah Ta'ala kita kena jaga. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara. Dan dalam masjid itu, semata-mata dalam masjid itu untuk kita ta'abud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aytumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat kamu akan lelaki melazim akan masjid, melazim dia lelaki akan masjid, selalu dia pergi masjid, lelaki ini, pemuda ini, kita lah, maka saksi olehmu baginya dengan beriman. Kita menjadi saksi bahawa lelaki itu adalah beriman. Jadi dia tak nampak kita rajin ke masjid, dia akan jadi saksi lelaki ini beriman. Sebab orang beriman saja yang akan berulang-alik ke masjid surau ni, berulang-alik ke masjid surau ni. Orang beriman semata-mata itu je. Jadi mudah-mudahan kita akan dijadikan sebagai orang menjadi saksi kepada kita bahawasanya kita ni adalah orang beriman kerana kita kerap bermulazamah. Mulaziman masjid, berlaziman kita ke masjid, menjadi bukti bahawasanya kita adalah orang yang beriman sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seperti saya tanya kata 3 perkara ni, iaitu majlis ilmu, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian majlis zikir. Majlis ilmu, tadarus, majlis zikir. Yang ni bila kita duduk dalam majlis ilmu begini, malaikat akan naik ke langit dan bawa nama-nama kita dia bertemu Allah Azza wa Jalla. 3 majlis lah. Ini seorang malam ni majlis ilmu lah. Maghrib tadi kuliah maghrib. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana keadaan hamba-Ku yang kamu tinggalkan? Maka jawab malaikat,
mereka sedang duduk dalam majlis ilmu. Kalau zikir-zikir lah, kalau ada tadarus Al-Quran, tadarus Al-Quran lah. Kemudian adakah mereka melihat aku? Tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab mereka, wallahi la, mereka tidak melihat kamu. Tetapi mengapa mereka duduk dalam majlis ilmu? Jawab mereka, kerana mereka beriman kepada ya Allah. Orang yang beriman. Jadi yang duduk dalam 3 majlis zikir, majlis ilmu, majlis tadarus Al-Quran ni. Begitu juga orang nak menghidupkan rumah Allah Ta'ala ni, orang yang beriman saja. Mudah-mudahan tersenarai kita nama orang beriman menghidupkan rumah Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala semata-mata. Baik, habis. Kemudian dia kata apa? Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, apabila melihat kamu akan laki-laki beradat itu menjadi kebiasaan ia akan masjid, maka saksi olehmu baginya dengan beriman. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, apabila melihat kamu akan laki-laki yang beradat, mulaziman maknanya, berlaziman dia akan masjid, maka saksi olehmu baginya dengan beriman. Kerana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, sesungguhnya meramaikan, mengimarahkan segala masjid itu orang-orang yang beriman. Nabi dah sebut, Allah Ta'ala dah ayat disebutkan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang mengimarahkan ini adalah orang yang beriman. Jadi menjadi bukti bahawasanya kita ni, ya Allah, kami beriman kepadamu, bukti yang kami mengimarahkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ya, di antara peluang-peluang kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak melepaskan kita daripada dituntut untuk soalan-soalan yang belum tentu kita boleh jawab. Ni masjid jadi bukti bahawasanya aku beriman kepada-Mu ya Allah. Aku sentiasa hadir dan solat berjemaah di antara muslimin tentang yang dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sana. Man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sana. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata-kata dengan perkataan dunia di dalam masjid. Macam mana? Hari ni ada lah. Dan sebut orang itu sembah dunia, akhir akhirat. Orang tempat lain tu, dia secaya, dia kata menghapus Allah Ta'ala akan amalannya 40 tahun. Nak ambil 40 tahun, arba'ina sana. Bagaimana nak buat kita sembah dunia? Berapa banyak sembah dunia dalam masjid? Gelak ketawa dalam masjid, seronok-seronok dalam masjid. Macam mana agak? Mudah-mudahan harap-harapnya Allah Ta'ala tak hapuslah amalan kita. Sebab keadaan semasa kita ni menjadi kepayahan kepada kita kan? Menjadi kepayahan kepada kita untuk kita jaga. Jadi ramai sangat, terlampau sangat, ramai sangat orang-orang yang jahil, yang datang kerana adat. Bukan menjadi adat datang masjid tu, datang kerana adat. Mana? Dia beza datang kerana adat dan menjadi adat datang ke masjid. Beza. Kita ni, mudah-mudahan kita semua ni menjadi adat datang ke masjid ni dah datang masjid tu jadi adat. Bukan datang masjid kerana adat. Kerana adat dia macam apa? Masa tu maya datang. Yang kita ni dah, kita ni memang datang. Jadi datang pun tak lari juga. Kadang-kadang orang datang tu kerana adat, bersembang hurang-hurang tu, habis. Nak pergi lari, payah pula. Ramai orang yang tak reti, orang yang tak mengaji. Jadi awam, iman taklid nak ikut-ikutan. Jadi layan juga, sembang juga, gelak juga, sentuhan dunia tu ada juga. Dia kata apa? Dia itu ahbatallahu amalahu 40 sana. Terhapus 40 tahun amalan. Allahu Akbar. Tahu tak? Ya, kadang ustaz sama juga, sama naiknya. Ustaz kita pun sama naiknya. Kadang ustaz lebih daripada kita. Kau ustaz sini lah, ustaz tempat lain lah. Ustaz ni bagi-bagi belakang. Ahbatallahu amalahu 40 sana. 40 tahun. Tahu tak? Mudah Allah tak nak terima. Nak cari amalan 10 tahun pun jenuh. Itu tak hapus habis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara jugalah kita daripada terhapus. Kerana keadaan sekarang ni menjadi kepayahan kepada kita untuk memelihara perkara-perkara benda yang terlalu banyak orang yang jahil daripada orang yang faham. Dan pada setengah riwayat ditakuti atasnya akan kejahatan matinya. Ada juga dalam riwayat lain mengatakan orang yang sembang dalam dunia, orang yang sembang dalam masjid hal-hal dunia, iaitu mendapat kepayahan ketika dia mati. Allah Akbar. Itu pun payah juga, itu pun takut juga. Pasal apa payahnya mati? Kerana kita tak pelihara rumah Allah Ta'ala.
Kalau dia sebut dalam bab kenatan, dia akan sebut bahawa siapa yang membantu Allah Ta'ala, kamu bantu agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bantu kamu. Jadi bantu Allah Ta'ala tu gimana? Kamu bantu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bantu kamu. Bantu Allah Ta'ala tu iaitu kamu menjaga segala adab-adab fardu, kemudian kamu menjaga segala had-had yang Allah Ta'ala hudud-hudud, had-had yang Allah Ta'ala tetapkan dalam syariat. Maknanya kamu jaga betul Islam ni, Allah Ta'ala bantu kamu. Kaitkan di sini, kita pelihara rumah Allah Ta'ala, kita pelihara agama Allah Ta'ala, kita syiarkan Islam dengan sebaik-baik syiarnya, sampaikan syiar Islam, kita bantu agama Allah Ta'ala, kembangkan agama Allah Ta'ala dan pelihara betul-betul, maka ketika kita mati Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi itulah timbal balik dan timbal balas ini. Jadi kita tidak memelihara agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak pelihara kita. Itu kita takut. Sedangkan kalimat La ilaha illallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalimat La ilaha illallah yang disebut sebelum ni, dah selalu disebut La ilaha illallah tu tanpa menggunakan dua bibir, dan boleh sebut La ilaha illallah. Betul tak tuan Muhammad? Tak payah, pegang lagi ni, buat La ilaha illallah. Boleh. Allah Ta'ala ringankan supaya kita boleh sebut tanpa guna bibir, supaya mati pun nak jadi adat dia boleh sebut lah. Tapi berapa ramai orang yang boleh sebut, berapa ramai yang tersekat daripada boleh sebut. Sedangkan benda tu ringan je, tapi dia ringan dan dia cukup besar kelebihan. Tanpa La ilaha illallah tak masuk Islam, tak masuk Islam masuk neraka. Tanpa La ilaha illallah ketika dia mati tersangkut dia. Dan akhiru kalami La ilaha illallah dakhala jannah, masuk syurga. Dengan La ilaha illallah masuk syurga, dengan tak sebut La ilaha illallah tadi tak masuk Islam, masuk neraka. Sikit je La ilaha illallah boleh masuk syurga. Tapi ada orang tersekat daripada menyebut La ilaha illallah. Sebabnya di dunia, satunya tidak menyebut La ilaha illallah, tidak dibiasakan zikir dia kata. Yang keduanya, kalau disebut La ilaha illallah tapi dia hidup dalam syariat Islam ataupun tolak syariat Islam. Yang tiganya, keadaannya dia jaga agama ataupun tidak. Dia duduk dalam syariat Islam, dia mengaku tapi dia tak jaga agama. Dia abaikan rumah Allah Ta'ala pun dia abaikan, tapi dia semayang penuh, ada badai hidup. Takut akhir kalam ni tadi, sampai ada dalam masjid pun tak dijaga. Sehingga dia kata di sini, iaitu ditakuti atasnya mati dalam keadaan kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala pelihara kita, jauhkan kita daripada su'ul khatimah, mati dalam keadaan kejahat. Itu kira ending penyudah hidup kita tu penentu. Dia penentu dalam alam barzah tu kenaan. Sebab Nabi kata tanda-tanda orang yang selamat dalam alam barzah, orang yang hidup menyebut tentang kebaikan dia. Tanda-tanda orang yang binasa dalam alam barzah, kena bantai, kena pukul, kena balun, orang hidup menyebut keburukan dia. Tanda-tanda orang yang selamat di padang mahsyar, dalam kubur dia selamat. Dia lapangkan kuburnya sehingga seluas-luasnya sampai ke pintu syurga. Dijadikan kuburnya satu taman daripada taman syurga. Tanda-tanda orang yang binasa di padang mahsyar, dalam kuburnya kena bantai, disempitkan sehingga berselisih kena rusuk kiri dan kanan. Kalau tadi ni bumi memeluk orang yang mati dalam keadaan soleh dan solehah seperti ibu mendukung bayinya, kata Nabi itu. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan fasik, binasa, munafik, kafir, dihimpit sehingga berselisih kena rusuk kiri dan kanan, Nabi duduk begini. Tanda-tandanya bila dia bangkit dalam keadaan dia syarat benyot, kena pukul, lepam, tanda-tandanya dia tak selamat di padang mahsyar. Maknanya orang yang selamat dalam alam barzakh, tanda selamat di padang mahsyar, orang atas dunia disebut kebaikan tentang diri. Tapi macam mana orang nak sebut kebaikan tentang diri kita kalau kita buat kebaikan itu bukan kerana Allah Ta'ala? Ada dia. Sebab yang nak menzahirkan kebaikan itu Allah Ta'ala, bukan manusia. Allah Ta'ala yang menggerakkan semua maqadirul khalqi, yang ada kejadian-kejadian alam ini dengan apa-apa sekalipun. Jadi orang cerita kebaikan kita ni, bukan kita hidup ni aku buat kebaikan supaya orang boleh sebut tentang kebaikan aku. Tak, kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang akan menggerakkan orang, akan menceritakan kebaikan-kebaikan itu. Jadi kerana Allah Ta'ala itu yang menjadi kekuatan bagi orang yang beriman, bahawasanya dia buat itu kerana Allah Ta'ala, maka timbal balasnya selamat di dalam alam barzakh dengan tanda-tanda orang hidup menceritakan kebaikan dia. Kata nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga-jaga mati dalam keadaan su'ul khatimah ni. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda yang bermula tertawa-tawa di dalam masjid itu kelam, iaitu gelap di dalam kuburnya. Memang kubur gelap pun.
Memang kubur gelap. Ceritanya alam kubur ni gelap sebab kita ukur dengan akal kita yang sekarang ni. Kita masuk dalam alam barzakh, dia punya style hidup dia lain. Style dia lain. Style hidup kat dunia ni macam ni. Saya pakai baju kelabu. Kelabu ke kan? Kelabu kan? Kelabu asal ke kelabu TNJ? Ha? Kelabu TNJ saya kena samaan ni. Nampak jawab dalam pakaian. Ni saya pakai baju kelabu. Saya memang pakai baju putih, baju putih ya. Dalam ni. Kemudian kita bercakap guna mulut, melihat guna mata, memegang guna telinga kan. Bercakap itu berjalan memegang tangan, jalan kaki, itu atas dunia. Dia punya hidup dia begitu, style dia. Kemudian dia bermasa dengan matahari naik tenggelam matahari. Kemudian berumur 10, 20, 30, 50, 60, 70 jalan kan. Itu hidup, style hidup atas dunia. Alam dunia dengan alam barzakh tak sama. Masuk pada alam barzakh, pintu alam barzakh tu kematian. Bila kita masuk je pintu, buka je pintu kematian, kita melepasi je alam tu, masuk alam barzakh, tutup je. Habis kita masuk alam barzakh, alam dia berbeza dah. Dia tak ada pakaian ke kita. Pakaian dia balut tu pun balut syarat je. Sunat pakai dia bukan balut dengan kain putih bukan. Tak ada kain putih pun, tapi dia satu colour je, kata putih je lah. Kemudian laki 3 helai, perempuan 5 helai kan? Perempuan 5 helai, laki 3 helai. Kemudian alam dia berbeza. Pintu kematian tadi ni disimpan dalam tanah lah. Tapi bukan tanah tu menjadi pintu kematian tu. Sebab tu ada orang mati tanpa ada tak dibunyikan. Ada rentung, ada yang meletup hilang, pakai C4 habis, betul habis, tak jumpa kan. Bukan kat sini tu, tempat lain. Ada yang macam-macam kan. Nanti kena faham memang apa habis. Jadi pintu alam barzakh tu kematian pintu tu. Dia dah mati, dia masuk alam barzakh, waktu tu dia lain lah. Dia tak pakai ukuran masa, pakai jam, pakai matahari, tak pakai lah. Dia tak ada bercakap, Assalamualaikum, Bapak sihat ke? Tak ada dah. Dia dengan malaikat je. Dia tak boleh tanya malaikat. Sekarang ni saya bercakap, tuan-tuan boleh tanya ke apa tu kan. Biasa waktu tu malaikat datang, Marabuka. Itu je malaikat tanya. Tapi malaikat tak tanya gitu. Dia jaqah, malaikat jawab jaqah, Marabuka. Waktu tu kita orang jaqah boleh kencing. Nak kencing lagi, mana nak lari lah. Tak ada. Mika tanya teman ni pasal apa? Mika pandai sangat ke? Boleh cakap dengan malaikat? Tak boleh. Itu alam barzakh beza. Jadi cerah yang macam mana? Wallahu a'lam. Gelap yang macam mana? Wallahu a'lam. Kena himpit yang macam mana? Wallahu a'lam. Tak boleh cerita alam barzakh. Sebab itulah yang Nabi SAW sebut, dalam alam barzakh dia ada satu taman daripada taman syurga, dia ada satu lubang daripada lubang neraka. Masuk esok, kau lah macam mana keadaan. Sebab alam berbeza. Naik kepada mahsyar, alam dia berbeza dengan alam barzakh. Alam barzakh, amanat kita yang pelihara kita, semayang, puasa, zakat, haji, datang 47 wati. Amal ibadat, amal soleh kita pelihara. Kalau tak ada, buat kerana menunjuk, riak, tak kabur, buat kerana Allah Ta'ala, iman ikut-ikutan, bukan ilmu yakin, tak sampai satu tahap puasa seronok beribadat tu, tak sampai tahap awam saja. Adakah amalan itu memberi syafaat kita dalam kubur? Allah Akbar, mudah. Selawat mudah. Allah Akbar. Insyaallah, alhamdulillah min zalik. Nanti Allah Subhanahu wa taala kelam dalam kubur esok bagi orang yang